Korang pernah dengar tak? Kalau kita makan madu, kita tak boleh pakai sudu besi. Betul ke tak sebenarnya? Secara scientifically, tak ada bukti kukuh pun yang mengatakan pakai sudu logam atau sudu besi ni akan menjejaskan kualiti madu korang. Tapi sebenarnya ada sebab tau kenapa sudu logam tu dilarang ataupun kalau boleh kita guna sudu kayu. First, madu ni sifat dia memang sifat dia acidic, tapi dia acidic ringan. Kalau sudu besi tu dibiarkan lama dalam madu tu akan menyebabkan oxidation. Oxidation itulah yang akan mengubah rasa dan colour madu tersebut. Tapi dia tak adalah hilangkan terus khasiat madu tu. Cuma kalau korang memang letak sudu logam tu lama-lama, yes, dia akan mengubah tekstur, rasa and also warna madu tu. So, boleh ke tak pakai sudu besi? Jawapannya boleh. So, untuk pemilihan madu pula, make sure korang beli daripada Nur Al-Habib. Madu yang original, tak ada campuran, dia ada 2 jenis, satu sidr, satu habatus sauda. Ingat makanan sunnah, ingat Nur Al-Habib.